Assalamualaikum, Guano Demaway. Semoga ceria semua, insya-Allah. Semoga sihat-sihat belaka. So hari ni MK datang di campsite Tok Bak di Tanjung Malim. Jadinya setiap kali MK macam biasalah, setiap kali MK camping, MK akan share review lah sedikit apa yang MK tengok lah dekat campsite ni kan. Tapi ni MK tak ada banyak info pasal campsite ni. Jadi apa yang MK lihat, MK nampak sini, MK share je lah apa keadaan dia kat sini. Jauh lah sungai dia ni, dia sepanjang sungai ni lebih kurang 1 kilometer kalau MK nak tengok daripada hujung sana. Ada lagi MK tak nak pergi lah jauh sangat. Semua ni sepanjang sungai ni, sepanjang sungai ni semua dia punya tapak. Banyaklah tapak, macam-macam nama tapak dia. Dia bukannya pakai nombor, dia pakai nama ni. Buluh 2 kat sana. Ada Amoy, ada Datuk Shepherd, macam-macam lah. Tapi luas lah dia punya tapak dia. Sebabnya tapak dia macam unlimited lah, orang kata. Daripada dia bagi kat sini sampai belakang ni pun korang punya. Sebab tak ada tapak lain. Dia macam satu lane je, tapak sepanjang sungai. Lepas tu lebar gila antara sungai dengan ni ha. Contohnya tengok dulu. Ada orang camping lah. Dia parking kereta, kemah dia, sungai. Itu yang MK nampak lah. Toilet banyak. Sini sepanjang sungai ni, kat belakang tapak ni, ada tu. Sana tu lagi. Kalau jalan-jalan lagi, jumpa lagi. Toilet dia banyak lah. Jadinya kat mana je korang duduk, insya-Allah tak jauh lah korang kena jalan. Cuma tu sinki lah tu. Tu sinki tempat basuh pinggan. Setiap tapak ada sinki dan ada plug point dia. Plug point dia kena bayar RM5 satu malam lah. Contoh tapak yang MK ambil ni, tapak Shepherd 1, tapak Datuk Shepherd. So dia ada plug point. Semua tapak ada. Bayar RM5 satu malam. Dan sinki lah setiap campsite, setiap tapak. Ada sungai, tempat korang camping, toilet belah belakang ni. Daripada tadi dari sana yang pergi jalan. Nanti akan jumpa lah toilet lagi. Kat atas sana pun ada lagi. MK tak masuk semua toilet lah. Ni yang terdekat dengan MK. Kita tengok. Dia ada 2 kat sini. Okey, kemas toilet dia. Ada satu untuk duduk. Ini duduk, yang tu cangkung. Okey, untuk satu perempuan. Tapi kalau tak ada orang, share je yang mana korang selesa lah. Yang best lagi, kat sini ada open shower. So korang boleh bilas instant lah. Tapi open shower ni MK tak pasti lah. Dia ada untuk setiap tapak ke tak. Tapi masa MK jalan-jalan tadi pusing tadi ada. Jalan-jalan nampak satu, nampak lagi, lepas tu nampak lagi. Jadinya dekat kemah, sebelum pergi sana nak bilas-bilas dulu, dah boleh open shower kat sini. Oleh kerana sungai dia panjang, jadinya keadaan sungai dia tu berbeza-beza lah di sepanjang sungai ni. Kat sana cetek, mula-mula tu dalam betul, yang lubuk buaya tu namanya. Kat sini cetek sikit, kat situ dalam balik. Macam tu. Kat atas sana ada batu-batu. Jadinya boleh pilih lah kat mana kau nak mandi. Nampaknya gitu saja sharing MK untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Campsite Tok Bak di Tanjung Malim. Semoga jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Guano Demaway. Semoga ceria semua. Alhamdulillah.